dia datang dalam sarung macam ni. Bila nak guna, korang tinggal buka je macam ni. Sarung dia ni dia ada tali macam ni. Jadi sarung dia ni tak akan hilang. Plier ni kalau korang dapat ikan yang ada duri, kalau korang silap pegang, kena duri ikan sakit. Yang ni function plier ni. Korang boleh grip mulut ikan tu untuk angkat naik. Dekat bahagian depan dia ni, gigi dia ni tajam tau. Dia ada bergigi macam ni. Jadi bila korang grip ikan tu, dia lebih cengkam sikit. Plier ni material daripada plastik tau. Jadi mudah untuk basuh. Kalau korang dapat ikan yang hanyir berlendir semua, yang ni mudah je, basuh je pakai sabun. Dah lama tau saya cari plier macam ni. Saya tengok dekat link video, ada plier macam ni. Saiz panjang pula, saya terus grab sebiji. Bila sampai, tak sangka pula dia datang sekali dengan sarung macam ni. Bila korang simpan macam ni, dia memang kemas. Dekat bahagian belakang sarung dia ni, letak dekat tali pinggang macam ni. Dapat je ikan, tarik macam ni. Angkat macam ni, terus macam ni. Lepas ni dia tak payah pegang ikan, pakai tangan lagi dah. Kalau nasib tak baik, kena duri, memang sakit. Jadi kalau korang nak, korang boleh check up plier macam ni. Wajib ada kalau korang kaki pancing. Ada dua warna. Yang ni saya ambil warna hitam, dia lebih lawa sikit. Siap dengan tali macam ni tau. Dia punya sarung ni memang susah untuk hilang. Yang ni saya letak dekat link video, korang kena grab sekarang.